So macam tadi kan Fika cakap bunga ni dah 5 tahun. Boleh tak Fika share sikit macam mana cara nak ni lah, nak jaga dia supaya tahan lama dan tak rosak lah. Sebab macam berdasarkan Tini punya pengetahuan lah, kalau bunga artificial ni kita biar je dia akan berdebu apa semua, tapi yang ni cantik. Okay, terima kasih. Okay, macam saya, untuk semua setiap bride saya akan provide dengan dust bag. Oh, dust Saya bag. bagi dust bag dekat semua klien saya lah. Saya bagi dust bag. Sama ada pick up ataupun COD. Saya beli COD tahu sebab artificial. So saya akan bagi dust bag. So saya akan inform lah sekiranya dah tak nak guna ke apa, boleh simpan dalam dust bag. Ataupun boleh juga buat hiasan rumah dalam vase ke apa ke, supaya rumah lebih berseri. And then sometimes ada juga dia orang punya family members nak pinjam bunga ke apa kan. Betul. Ada yang buat sewa dia punya buki dia sendiri. Tapi kalau my tips, saya akan beri dust bag dan advice untuk guna dust bag tersebut. Macam handbag kita. So kalau dia letak dalam pasu, just ni lah clean up lah. kan. Lap saja. So dia tak adalah leceh sangat. Okey je. Kena rajin lah. Kena rajin, betul. So kalau macam ada tips tak? Sebab saya silap ni, sebab saya kena tanya wife saya, ada tips lah untuk yang orang buat DIY sendiri. Sebab wife saya pun dah kahwin dah lama dah kan. Kalau dia tengok video ni pun dah terlambat. Itulah macam pengantin yang nak DIY sendiri kan. Sebab macam kalau honestly Tini sendiri dia tak pandai nak gubah bunga. Tapi kalau nak DIY sendiri tu ada tips ke nak susun-susun macam mana, or even maybe tips untuk orang yang baru nak try buat bridal bouquet service. Okay, kalau untuk saya, tips saya, bunga ni dia ada bunga utama, secondary flower, fillers dan juga leaf. Okay, so tahu tak fillers tu apa? Fillers ni macam hijau-hijau. Fillers tu macam dia mengisi kekosongan. Masya Allah, ni pandai. Dulu belajar Perancis kan. Okay. So kalau macam tips saya akan pastikan ada bunga utama, secondary flowers, fillers dan juga daun. foliage lah orang panggil. Okay. So daripada situlah pengantin boleh craft ikut idea masing-masing. Dia sebenarnya tak ada tips sangat pun. Dia cuma tapi I think benda tu Tini pun, kalau contohlah Tini nak gubah bunga sendiri, Tini tak tahu kena ada primary flower, secondary. Mungkin Tini akan ambil je. Dan filler jangan lupa tadi, yang tanya banyak tadi. Filler jangan lupa. Okay, macam saya bagi contoh yang ni. Primary flowers ni saya guna orchid. Orchid ni sebagai satu tarikan lah kepada dia main attraction. And then mungkin saya boleh cakap secondary flowers adalah bunga dekat bawah ni, bunga rose ni. And then yang kecil-kecil ni saya letak sebagai fillers. Mengisi kekosongan tadi lah. Seperti asal. And then daun biasanya dia just simply letak ke? Usually saya akan letak berdasarkan kesesuaian. Saya akan just letak, kita tengoklah dekat mana posisi yang cantik, kita akan letak. And then fillers ni usually macam Aswad cakap mengisi kekosongan, sama juga mengisi kekosongan bukit tersebut. Sebab dia tak boleh tahu satu bukit ni semua bukit besar-besar. Dia tak boleh tahu satu bukit ni, Allah Akbar, sorry. Dia nampak besar-besar, nanti dia nampak bulky. So you kena ada satu bunga besar, satu bunga kecil, satu untuk fillers, untuk masuk. So untuk bunga besar tu maksimum 2? Maksimum 2-3 pun boleh. Dia bergantung, dan bergantung juga kepada saiz. Selagi-lagi besar saiz, lagi you boleh gandakan dia punya jumlah bunga tersebut lah. Dan pokoknya dia memang bergantung juga kepada kreativiti individu tersebut. Kita nampak macam senang lah rupanya. Itulah, nampak macam simple. Susun je lah. Tapi sekali dia tak cantik. Dia tak terletak lah. Itulah tips yang saya boleh kongsi. Macam yang ni pula, bunga utama ni saya letak yang anthurium ni lah. Bunga kobis tadi lah kan? Bunga kobis. Dia tak ingat anthurium tu, dia ingat kobis. Boleh lah bunga kobis pun. Maafkan Aswad ya kawan. Okay. Sepanjang Fika buat bridal bouquet ni kan, apa like the biggest challenge yang Fika pernah terima? Okay, saya start bridal ni 2019 dan baru nak naik lah PKP. Okay, itulah cabaran terbesar saya pada masa tu. Tapi silap saya masa tu, bila PKP ni saya macam tak continue. Walaupun saya continue tapi tak banyak lah, tak banyak. Tak rancak sangat. Tak rancak. So salah saya kat situ lah. So kawan-kawan kepada nak buat bisnes, don't give up, okay? Don't give up. Okay. Itulah cabaran terbesar. Keep it up. Don't give up. And then saya ingat lagi, kalau boleh nak share cerita. Boleh. Okay. Dulu saya kan start small kan. So saya ingat lagi, my first customer nama dia Atika.
Atikah. Okay, saya memang akan ingat dia lah. Dulu saya punya bunga, ya Allah, kalau Tini boleh scroll kan. Memang tak nampak lah rupa bunga tu. Tapi bagusnya Atikah ni dia percaya. Dia percaya dekat kita kan. Dia macam, tak apalah ikutlah Fikah. Atikah okey je. Yang tu lah saya punya first customer. Dia macam dia bagi saya, dia kata kat saya dia nak bunga warna ni, warna ni, warna ni. Yang lain ikut you lah. So that is my first customer. And then from there lah saya grow. Sebab saya percaya pada word of mouth. Tu salah satu marketing lah, word of mouth. Sebab yes, word of mouth ni kita macam referral lah, macam Tini cakap. Sebab pengalaman individu tu you tak boleh beli dengan duit. Yes, you tak boleh beli dengan duit. So daripada situlah dia macam tag saya dekat IG. So kawan-kawan ni ikut. And then not to forget lah, masa 2019 tu ramai kawan-kawan seangkatan saya berkahwin. So daripada situ juga kawan my friend support. My friend support. Kalau saya sebut nama saya ingat lagi Yasira, Syatira, Caca. Itu antara kawan-kawan yang support saya daripada kita ni tak tahu apa kan. So kita ingatlah jasa kawan-kawan tu sampai sekarang. So kepada yang nak start business, keep it up, don't give up. Tapi saya tanya juga nak tengok hak bunga hak first tadi. Boleh share tak? Mungkin sempat ke nak share dia? Boleh scroll ke? Boleh scroll ke? Share ataupun nanti kita boleh share juga gambar ke? Sambil saya scroll ni, internet slow sikit, sorry. So I think nanti Tini letak kot somewhere dekat sini saya punya tag. Ataupun boleh bagi tahu sendiri. Boleh bagi tahu. Okay. Saya punya Instagram dan juga TikTok @kalalilis.my. CALLALILLIES.my. Mungkin nanti Tini akan letak kat sini. Kita akan letak. Asal confirm tak ingat dah. Asal confirm tak ingat. So tak apa, kita akan letak dekat kita punya bawah nanti. Alright Fika, tadi biggest challenge kan. Pernah tak Fika terima request yang pelik-pelik daripada pengantin, ataupun macam kadang-kadang pengantin ni dia nak request yang ikut sentimental value dia lah. Nak guna bunga yang boyfriend pernah bagi dulu ke, nak letak barang personal ke dalam bouquet tu, pernah ke? Saya pernah terima satu klien saya, dia bagi kerongsang brush mak dia. Untuk letak sepit dekat, macam nak cakap, Mak dia masih ada lah. Mak dia masih ada, cuma dia sayang lah kerongsang tu. So dia minta. Cumanya saya sayangnya mungkin saya pun sentimental. Masa tu saya tak ambil gambar. terlalu in the moment sangat. Itu first time lah dapat macam tu kan. Kita rasa macam sweetnya. Dia letak Fika letak positionkan brush tu macam mana? So macam bila Brad pegang kan macam ni kan. So dia dekat depan. Dia macam tempat pemegang tu lah. Dekat ni pemegang dekat sini lah. So band kat sini letak kat sini. Cantik. Boleh bayang. Pegang tu nampak lah dalam kamera. Macam tu. Dia letak kerongsang. Sometimes ada juga yang minta letakkan pearl. Mutiara. Dekat bunga lah. Betul, kat bunga. So yang tu Fika akan Gegam. Okay, ini ada contoh lah. Ini bunga yang ni Atikah lah. Ni bride saya yang Atikah tu. This is my first bride. Cantik. Dia kata tak nampak macam macam bunga, tapi sebab dia cuba tunjuk tengok. Boleh zoom tak? Tak apa, nanti okey, boleh. nanti Tini akan letak kat atas tu. Letak dalam tu lah. Okey, cantik je sebenarnya Fika, sebab Tini rasa kadang-kadang orang yang lawa je cantik. Dia kata tadi kalau tengok balik tak nampak macam rupa bunga. Tapi Tini rasa benda tu common untuk orang-orang yang macam ahli dalam benda tu. Dia akan rasa the first piece tu macam ya Allah, aku macam ni aku buat rupanya dulu. Itu I think common feeling lah. Saya pun nak tanya jugalah tadi, sebab kita ada banyak bunga saya dengar hari ni kan. Salah satu yang menarik tadi Pontianak Harum. Kopes pun salah satu. Pontianak Harum, Sundal Malam. So ada ke bunga betul ke macam bunga tu memang dia ada simbolik? Contoh yang saya belajar daripada cerita-cerita Hindustan, contohnya kalau kuning, rose kuning apa, friendship, kena friendzone ke? Friendship tu kan friendzone. Tak tahu lah sebab saya tak pernah kena friendzone. Okay, dia tak kata dia ni lah tu untuk merah kan. So betul ke setiap bunga ni dia ada simbolik masing-masing, dan ada tak pengantin yang pilih bunga sebab dia ada makna tadi lah, makna friendship, tapi tak boleh friendship buat kahwin kan? Itulah yang kita nak tanya. Jangan tanya Tini, kita nak tanya Fika. Kalau macam nak kata makna bunga ni, saya tak adalah nak kata 100% percaya pada benda tersebut. Tetapi bagi saya, ada juga macam contoh Aswad bagi
sekuntum ros merah tu kan dekat wife kan tadi. Untung lah. So ros merah ni dia macam melambangkan cinta yang membara. Macam tu. Sebuah puisi. And then macam bunga matahari dia melambangkan keceriaan, positivity. Ada orang pakai sunflower. Ada. My bride saya rasa tapi cantik. 4-5 orang pakai sunflower. Ya, sunflower sebenarnya kalau macam lelaki kat mamak tengok bola. Koci. Oh, kuaci. Okay, dia dah nak sampai di stop. sampai dekat. Itulah antara contoh-contoh bunga yang memberi makna. Dan untuk menjawab soalan Aswad, tak pengantin request? Yes, ada. Macam ada pengantin saya request, Fika saya nak bunga matahari boleh? So kita akan ada. Macam biasa scroll IG saya dekat situ boleh tengok lah. Yes, ada. Memang pengantin akan request lah. Ada certain yang request macam bunga daisy. Daisy ni macam memberi bunga yang memberi harapan lah. Oh, bunga yang memberi harapan. Macam tu. So ada juga yang tu. And then tapi ada juga pengantin yang request bunga tanpa mengetahui makna. Cuma dia suka bunga dia suka cantik, dia suka. Macam bunga hydrangea, bunga peonis, chrysanthemum. Macam bunga apa lagi macam tu lah. Tapi dalam banyak-banyak bunga lah saya nak bagi tahu lah, sebab dia kan ada bunga yang ada makna kan. Bunga yang kita tak boleh ambil adalah interest sebab dia ada riba. Welcome daripada saya Ustaz. Okay. Itu pun ada makna juga sebab dia riba kan, interest. Okay. Alhamdulillah. Ada lesson learn juga dalam kan. Okay. Sebab ada bunga yang haram sebenarnya. Betul. Itu kita kena tahu. Betul. Okay. Fika, macam tadi, Fika ada buat servis sewa bukit tak? Maybe ada, ataupun semua bunga yang Fika buat, customer kena ambil. Okay, saya tak ada buat servis sewa bukit. Saya memang buat bunga memang khas untuk bride saya teruslah sebab saya pernah buat sewa. Tetapi bila sampai balik dekat saya, rupanya tak begitu seperti yang kita hantar lah. So rasa dia seperti remuk lah juga hati ni. Kadang-kadang mungkin anak saudara yang ambil main. Betul juga. Kita tak tahu kan. So, pernah lah buat sekejap tapi dia macam mengganggu emosi pula. Sedikit mengganggu emosi sebab yelah kita sedih tengok kan. So start from there saya buat memang custom untuk bride sahaja. Custom terus lah kita bagi terus. Kita memang tak buat sewa dah. So okay, nak tanyalah, kalau Fika nak kata apa, kalau boleh Fika buat untuk celebrity wedding, celebrity bride kan, Fika nak buat untuk siapa? Kita nak buat kat Bella Astila boleh? Dengan siapa tu? Nantikan. Amir Othman ke? Oh, so you're macam girl crush lah. Girl crush lah sebab actually my betul-betul girl crush sebenarnya dah berkahwin, iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza kan. So kalau untuk yang dah berkahwin, saya insyaAllah kalau boleh saya nak buat kat Datuk Siti lah. Tetapi kepada yang belum berkahwin mungkin Bella Astila sebab I suka tengok dia. She's very strong. Betul. Saya suka tengok dia. Yes. Saya suka, mungkin kalau saya boleh craft satu bunga yang melambangkan kekuatan dia. Nice. Bunga apa yang perlu, yang cadangkan untuk dia, untuk kekuatannya? Saya rasa nak bagi kat dia bunga peonis. Sebab bunga peonis tu dia macam dia bulat dan dia sturdy, dia kukuh. Very thoughtful. Yes. Kalau untuk Amir Othman? Amir Othman dia nampak girly-girly sikit. Sopan santun. Macam sopan santun semua tu kan. So saya rasa bunga kipas ni mungkin selesai. Dia tutup muka dia macam tu. So cute. Okay. Kita boleh nampak dekat sini sebab dia tak tahu dia nak apa benda. Okay, guys, sporim apa yang paling best bukan? yang melambangkan kekuatan. Yang melambangkan kekuatan juga. Semalas nak cakap kan. Fika, apa tiba-tiba gagap sekejap. Recently ada isu lah pasal bunga baby breath yang digunakan as deco dekat bukan birthday cake, dekat cake kot. Cake pengantin lah maksudnya. Pengantin, yes, pengantin. Cake pengantin. So adalah a few comments yang cakap kata bunga tu toxic. Dan tak sesuai lah. Takut sebab diorang kata pernah ada isu budak ke termakan dan membawa ni lah. Toddler, yes. Dan bunga pun ada toksik juga. Ya, ada bunga yang memang, ada bunga yang kita boleh makan. Ada bunga yang toksik. Saya ingat toksik ni macam kawan terdekat je. Macam pengalaman tu. Okay, boleh komen sikit?
Okey, untuk menjawab soalan Tini tu, saya percaya masa tu pengantin menggunakan dummy cake. So that's why dia letak bunga baby breath lah atas kek sebagai dekorasi. Tetapi untuk prevention selepas ini, apa yang saya boleh nasihatkan, mungkin boleh guna edible flowers, bunga yang boleh dimakan. Macam marigold ke, chrysanthemum ke, chrysanthemum yang kita letak dalam tea tu, dalam teh. Oh, Yes, okey kita okey boleh okey. Teh makan. bunga. Ya, teh bunga tu. Okey, pakai bunga chrysanthemum lah. Itulah bunga dia. Mungkin boleh. And then, secondly, mungkin boleh letak bunga artificial. Bunga palsu lah sebagai dekorasi. Dan semestinya, ibu bapa perlu berhati-hatilah kalau kita nak menjawab soalan Tini yang kanak-kanak tadi tu kan. Tidak rasa Ibu bapa kena yang isu tu supervise lah. pun rasa di luar negara. Okay. Kita harap tak ada terjadi kat Malaysia. Tetapi sekiranya ada, mungkin ibu bapa lah kena berhati-hati. Tapi my tips is that pakai bunga edible ataupun pakai bunga artificial. Dan ya Aswad, bunga memang ada yang toksik. Aswad tahu tak bunga lilis adalah toksik untuk kucing. Oh. Dia akan jadi macam mana tu? Dia boleh buat Tapi untuk kucing je lah, untuk manusia kucing. okey je. Manusia tak. Bunga lili yang kembang putih tu kan, okey, dia adalah toksik kepada kucing. Sekiranya kucing hidu ke, termakan ke, dia boleh membawa kepada kematian lah. So ya, seperti Tini cakap tadi, Kepada baby breath pun cat toksik. parents, kena tahu dah ni. Yes, betul. Itulah back to our first question tadi, kenapa saya pakai artificial, sebab sometimes kita tak tahu. Kita nak avoid siap-siap lah. Yes, kita nak avoid. Tadi dia bagi tahu dummy cake tu maksudnya memang betul-betul dummy cake. Ya, Tapi saya nampak ke adakah dummy cake tu memang ada part yang boleh dipotong ke? Kadang-kadang dia ada dua. Satu ada yang satu slice saja, satu lagi memang totally dummy lah. Macam saya pernah pergi wedding. Satu slice, means dia memang Satu slice tu, kek yang sebesar-besar salam tu, satu slice tu satu je. slice saja yang kek betul. Oh, okay. dia The first sebagai- tier tu je. Kek satu slice saja dekat first tier, and then satu lagi adalah kek yang 100% dummy. Sebab saya baru balik wedding, kek dia memang 100% dummy lah. Dia ada jenis Tapi kalau 100% dummy, tiba-tiba masuk kek hijab. Tapi tak apalah, kita sembang sikit kan. Kalau 100% dummy, kan tak kat gambar potong tu kan. So swab tu, dia Dekat sama gitu dia ke? dah ada kat, dia ada kek lah. Dia dah faham. letak kek dah. So dia potong tu semata-mata untuk gambar je And then, lah. untuk swab tu dah memang ada kek lah yang bakery dah provide untuk acara swab menyuap tersebut. Boleh go into bakery pula lepas ni. Ya Allah, saya tak pandai baking, jangan. Okay Fika, so before kita wrap up, nak tanya Fika lah, kalau Fika sendiri, Fika belum kahwin? Belum. Kahwin, dah berpunya? Okay, kalau Fika sendiri nak kahwin lah, sebab Tini rasa florist ke, tak kisahlah orang yang ada bisnes sendiri, kalau dia nak buat benda tu untuk dia sendiri, dia akan jadi sangat cerewet. So untuk Fika, adakah booking yang macam mana Fika nak, dan adakah Fika sendiri yang akan buat ataupun Fika akan hire tempah kat orang lain? Saya sebab kadang-kadang kita ni walaupun kita ada bisnes sendiri, sometimes kita macam inspired by others tu. Kan? Contohlah macam makeup. Mungkin saya boleh makeup tapi saya suka Datuk Alfa punya makeup. So saya panggil Datuk makeupkan saya. Okay, untuk tersilap pula pasal makeup kan. Okay. Tapi yelah, similar tu bunga lah. Similar. So kalau nak menjawab kepada soalan Tini tu, saya mungkin mungkinlah kalau insyaAllah saya menikah nanti, mungkin nikah saya buat sendiri. Dan untuk bersanding ke apa, sebab bersanding ni kan kita macam besar sikit kan, macam vast ke sikit, mungkin saya akan hire someone untuk buat. Tetapi sekiranya saya boleh buat sendiri, mungkin saya boleh buat sendiri sebab itu adalah satu portfolio kepada diri saya juga. Lah kadang-kadang kita sebagai perempuan ni pun, kalau kita pandai buat something, kita nak ada kita punya touch dekat situ. Betul. Tapi at the same time kita pun teringin juga untuk orang buat dekat kita. Dia macam seronoknya kalau orang buat kat kita kan. Macam tu lah. Jadi tak ada apa nak tambah. Okay, so Dah habis idea lah. banyaklah tips kita dapat hari ni kan. So hopefully bakal pengantin yang tengah pilih bouquet, nak buat sendiri boleh guna tips Fika. Kalau rasa macam tak ada nak buat sendiri, booking je dengan Fika. Betul tak? Dan kalau dia nak tempah, rasanya boleh sekali lagi tak bagi tahu dekat mana yang kita boleh tempah tadi tu? Boleh. So kalau nak tempah, sebab currently saya tak ada nombor WhatsApp. Sebenarnya ada nombor WhatsApp tu, tapi sebab dah lama tak guna kan PKP. Okay. Oh, different number. Kita dah hiatus lama, so nombor tu dah ditamatkan perkhidmatan. Jadi sekiranya ada, boleh slide into my DM dekat Instagram ataupun dekat TikTok di kalalilis.my. CALLALILLIES.my. So boleh DM saya dekat situ, insyaAllah saya akan membantu anda. Alright, okay, thank you so much Fika. So kalau korang tengah plan wedding,
boleh check out plan kahwin. Kita punya wedding marketplace lah basically, yang memudahkan korang untuk cari vendor terbaik untuk majlis. So kita punya website will be launching soon. Stay tuned for updates lah. Okay. Terima kasih Plan Kahwin kerana menjemput saya pada hari ini. Dan seperti mana vendor yang kita jemput hari ini, terima kasih datang. Dan vendor lain yang ada servis, contohnya juga ada servis bridal bouquet ataupun servis wedding yang lain, contohnya catering ataupun fotografer, boleh juga daftar di Plan Kahwin untuk lebih banyak exposure kepada pelanggan lah. Dan yang nanti akan coming soon lah. Akan coming soon lah. Soon vendor boleh register lah as kita orang punya Plan Kahwin punya vendor. Okay, so jangan lupa like, share and subscribe kita punya Celoteh Plan Kahwin Podcast untuk lebih banyak tips dan perkongsian pasal dunia perkahwinan. Kalau korang ada soalan atau topik yang nak kami share nanti in the next episode, boleh komen dekat bawah. Dan terima kasih sekali lagi Fika. Thank you Fika. Sudi datang hari ini join kami. And kita jumpa lagi dalam next episode Celoteh Plan Kahwin Podcast. Klik Plan Kahwin, semuanya mudah.